Kalau korang tengah cari rumah dekat Taman Johor Jaya, aku nak tunjuk korang satu rumah dah fully renovate dekat Jalan Seroja. Rumah ni dah fully renovate, ada 4 bilik, 2 bilik air. Rumah ni semua bangsa pun boleh beli. Kawasan dia dekat belakang je daripada Giant Kelentong. Nak keluar dekat highway Pasir Gudang pun tak sampai 5 minit. Jom kita masuk dalam rumah. Pagar owner dah tukar yang baru. Ini kapos rumah, boleh muat 1 biji kereta. Dekat tepi tu boleh letak motor. Dekat atas owner dah siap bagi dengan awning. Jom masuk dalam rumah. Pintu owner dah bagi safety door. Assalamualaikum. Buka je pintu, korang boleh nampak living area dia. Agak luas. Dekat atas dah siap L-box dengan LED. Dekat bawah ada satu tandas dan satu store. Ini store rumah. Dekat tepi ni ada tandas. Tandas dah siap tiles. Dekat sini korang boleh buat dining area. Dekat dapur ada tabletop L shape. Dekat tepi tu korang punya laundry area. Jom kita naik atas, ada lagi 4 bilik, 1 bilik air. Tangga rumah ni pun owner dah siap tiles. Naik je tangga, boleh nampak tandas yang kedua. Tandas dah fully tiles. Ini bilik yang pertama. Boleh masuk katil single. Ini bilik yang kedua. Boleh muat single juga. Ini yang ketiga. Pun boleh masuk single. Ini bilik paling besar dekat rumah ni. Korang boleh masuk katil queen ataupun king. Sangat luas. So untuk korang yang tengah cari rumah dekat akses dengan highway Pasir Gudang, nak dekat dengan supermarket, ada Giant Kelentong, korang boleh tengok rumah ni. Rumah ni owner nak jual 453,000 sahaja. 4 bilik, 2 bilik air berkeluasan 770 square feet dengan condition macam ni. Kalau korang berminat, komen dekat bawah.